Dr. Terence dan Dr. Nick. Saya berterima kasih kepada mereka dan saya rekomen kepada semua, datanglah ke Putra Specialist Hospital Melaka. Assalamualaikum. Nama saya Ramli. Saya berasal daripada Taman Bandar Jasin Bistari, berumur 63 tahun. Pada mula-mulanya saya tidak terasa apa-apa sakit saya ni. Dalam masa sebulan ni saya rasa jalan sikit, dada saya sakit, dan isteri saya refer, jom kita pergi ke Putra Specialist Hospital Melaka. Tetapi sebelum ni pun kami memang apa-apa pun dekat Putra lah, Specialist Melaka. Saya, anak-anak saya, isteri saya semua dekat Putra. Pada mulanya saya pergi jumpa Dr. Nick. Saya beritahu dia tentang sakit saya ni. Lepas tu beliau suruh saya buat ECG. Selepas buat ECG, daripada graf dia tu tak apa cantik, kena sumbat dia kata. Dan lepas tu saya bawa injo. Selepas saya bawa injo dan dapati ada 3 blok. So Dr. Nick apa yang dia beritahu sangat jelas, sangat terang, sangat jelas, dan dia refer saya buat bypass. Kan dia refer kepada Dr. Terence, Dr. Chin. Alhamdulillah lah, pada masa tu Dr. Terence boleh buat secepat mungkin, kerana ia kalau tak buat punya risiko tinggi. Daripada apa yang dikata oleh Dr. Terence dan Dr. Chin, saya ikut cakap dia lah, dan dia pakar alam ni. Dan juga beliau dan ramai beliau buat, semuanya berjaya. Selepas buat operation, Alhamdulillah saya dah boleh berjalan. Badan saya dada dan belakang saya tak rasa sakit lagi, dan keadaan saya Alhamdulillah semakin sihat lah. Dr. Terence sentiasa saja berhubung, tanyakan tentang kabar saya, dan saya rekomen kepada semua, datanglah ke Putra Specialist Hospital Melaka, kerana di sini adalah tempat terbaik untuk pesakit-pesakit lah. Yang pertama sekali saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin beliau semuanya berjalan dipermudahkan dan berjalan dengan sukses. Dr. Terence dan Dr. Nick, saya berterima kasih kepada mereka kerana mereka telah membuat kemudahan. Alhamdulillah sukses. Sepanjang saya berada di hospital, sama ada di ICU maupun di bilik pemantauan, lepas tu masuk sini, semuanya menjaga saya dengan sangat baik. Sentiasa pantau saya, sentiasa menjaga saya, sentiasa bersihkan saya punya badan. Nurse memang terbaik lah. Bilik semuanya puas hati. Saya berharap pergilah buat pemeriksaan, kerana sakit ni kita tak tahu, tiba-tiba saja datang. Jadi ada baiknya datang ke Putra Specialist Hospital Melaka, jumpalah doktor-doktor pakar, buat pemeriksaan awal untuk mendapat perawatan awal, dan di sini semuanya ada. Mana lagi, Putra ada